bermula tahun 2006, pendidikan Malaysia membawa satu misi yang sangat besar, iaitu melahirkan murid sejahtera. Tapi, apa sebenarnya ciri-ciri murid sejahtera? Jom saya terangkan. Yang pertama, beradab. Bukan sekadar pandai, tetapi juga berakhlak mulia dan tinggi integriti. Yang kedua, berilmu. Sentiasa ingin belajar, berfikiran kritis dan juga dahagakan ilmu baharu. Yang ketiga, berkemahiran. Yakin berkomunikasi dan juga mahir menyelesaikan masalah. Yang keempat, berdaya tahan. Tidak mampu berputus asa dan juga bangkit menerima cabaran. Dan yang kelima, berkeyakinan. Yakin dengan diri sendiri dan yakin untuk kehadapan. Hebat kan? Jom kita sama-sama menyokong transformasi pendidikan ini demi melahirkan generasi Malaysia yang lebih cemerlang, sejahtera dan berdaya saing.